Say hi. Kalau langgar ni nama apa kata? Bad luck. Bad luck. Apa hal pula? Pasal ni legenda kat Thailand. Itu Sumpah Wukong. Yang ni dia, kau tahu kayak yang ni tu kan mereka cerita. Jangan percaya. Mana monyet? Orang kenit? Orang kerdil atau makhluk? Makhluk lah. Dia tak tahu lah, dia bukan manusia lah. Pakai dia tak elok, bebe. Tapi dia ada nama dia tu kan? Apa panggil tu? Ada nama dia ke? Tak ada. Tapi orang kata orang nampak orang macam orang kenit. Orang kenit. Orang kenit yang kecil tu. Kecil lah. Penampakan ke apa? Penampakan. Lagi. Macam monyet tu. Macam tahu je cerita tu. Kenapa kalau jumpa tu? Tapi dia jangan ada kopi. Macam buntut beruk je. Hujan. Hujan. Kena buka aircon. Hujan kena buka aircon. Orang nak pengap kasih. Bapak kau tak suka kita gelak-gelak, tak suka. Bapak betul ke? Mak kau ni apa dia over apa? Overthinking. Overthinking. Kan mak suruh Anis padam video tadi tu kan. Tapi ada boleh lagi restore. Ya. Pusing. Tak elok bercarut, Wak. Tak elok bercarut. Pusing. Tidur tu dia ambil gambar. Tanah. Wah, dah sejuk. Minyak tu jimat lah. Minyak kereta. Betul lah. Dah buka dua kan ni. Tak boleh kepanasan. Kasihlah mak kau tu apa tu? Kipas tu. Habis. Dua. Mana? 3. Nah. Bye, mantap. Macam ni? Jangan tengok muka aku tau. Tutup tau. Kau tutup muka aku sekarang. Banyak. Cepatlah cikgu. Aku nak ni masukkan ni. Cikgu ni lambat lah. Next. Tengok. Kenapa? Sama je muka aku. Tengok masuk baru dia tak? Kita rasa Jabatan Imigresen Malaysia. Masuk sikit lagi. Apa aku dah rakam dekat sana tu Apa tak? Anomali Cafe. Ni apa ni? Dik Apa lah ni? Pantai apa ni? Ni Pantai Satut lah.
Sekarang ni kita di mana? Jadi saya bagi dia gambar. Our My Restaurant. Sekarang kita ada dekat My Restaurant. Okay? Our My lah. My Restaurant. Our My. My. Our My. My. Orang makan je. Bayar. Aku je yang percuma. Kalau siapa tengok dia muka dia tahu. Lagi membayar Kat situ ada udang. Ya. Nama kedai. Boleh tak sini ke? Hai kacang ketot, bilanglah satu-satu. First time nampak Sophia jaga adik. Cepatlah guys, lambatlah guys. Kenapa nak cakap apa ni? Nampak orang je. Oh my god. Welcome to Silbakuri. Silbakuri. Kejap ini. Hi Jiran. Hi. Hello guys. Wih, Weh, kita akan tidur bertiga ya? Tak ada asing. besar lah. Weh, tak ada. My god, ada ikan ke? Kenapa air
kita nak pergi brisk walk. Kita nak pergi evening walk. Sayang. Sumpah aku tak nak tengok. Takutlah. Kita bukan. Alah, tapi kat sana cantik. Kantor. Don't look down. Nanti aku tak nampak. Nanti aku kena lubang macam mana? Okay, slow. Anis. Apa? Aku bantu kau. Okay. Kalau lubang aku siul tolong kau. Aku tak tengok. Aduh. Tak nak mata balik. Tapi boleh sini motor. Aku gayat. Tak boleh tapi aku gayat. Sumpah aku gayat. Ya, aku tak boleh. Kalau motor lagi. Malu dengan lain dengan pak cik dengan dulu. Alah, tapi aku gayat sumpah. Jom, tak apa. Jom. Try. Aku kalau je jantas pun aku tak boleh. Apa tak lagi. Tapi kat sana lagi ni lah. Safety sikit. Ya. Tengok Mak Ngah relax Mak Ngah. Takut. Kau tengok. Tak tengok depan. Kau kena Tak tengok depan. Tak nak tengok. Kita bawah ni kan ada je bagus. Sumpah. Okay. Aku okey. Mak kau. Yang penting jangan pandang bawah. Jangan pandang bawah. Tapi kalau balik ni aku nak naik boat boleh tak? Boleh tak tumpahkan saya? Saya nak terus mendarat ke sana. Jangan pandang bawah. Okey. Senyap. Aku berpalu tu. Weh, bapa selama si ada ni. Dah sehati kering. Boy. Thank you.
point. Coklat. Tapi tak dapat coklat, kita dapat mocha. Pun boleh sedap lah. Rasa dia lebih kurang.